Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Sarah Alisha binti Muhammad Halizad dan pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang menjadi nadi kepada transformasi negara, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Tahukah kalian bahawa dunia pendidikan pada hari ini bukan lagi sekadar tentang papan hitam dan buku teks. Kita kini berada dalam era pendidikan 4.0 di mana teknologi digital dan kemahiran insaniah perlulah berjalan seiring dengan zaman. Perlulah berjalan seiring dengan waktunya. Di bawah the big idea saya iaitu pendidik berjiwa dan pendidikan bersama membentuk pendidikan dinamik. Saya akan menguraikan bagaimana kerangka pendidikan kita direka untuk melahirkan model insan yang kompetitif. Kita juga akan melihat bagaimana aspirasi pendidikan negara bertindak sebagai kompas, bagaimana elemen 6C dalam KPPB menjadi pemangkin kemahiran murid, dan yang paling utama iaitu bagaimana peranan seorang guru yang berjiwa pendidik menjadi kunci kepada kejayaan seluruh sistem ini. Tanpa melengahkan lagi masa, mari kita telusuri kaitan antara elemen-elemen penting ini. Baiklah, kita akan mulakan dengan apa itu aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan terbahagi kepada dua aspirasi, iaitu aspirasi sistem dan juga aspirasi murid. Aspirasi sistem yang terbahagi kepada 5 kluster utama. Pertama, akses. 100% enrolment murid daripada prasekolah hingga menengah. Kualitas, standard pendidikan bertaraf antarabangsa, PISA atau TIMSS. Equity ialah untuk merapatkan jurang pendidikan antara luar bandar dan juga di dalam bandar. Seterusnya ialah perpaduan untuk memupuk integrasi kaum melalui sistem pendidikan, dan yang terakhir ialah kecekapan, pengurusan bajet dan sumber yang berkesan. Aspirasi murid iaitu 6 ciri utama. Pengetahuan dan kemahiran berfikir, murid yang berilmu dan mampu menakul. Kedua, etika dan kerohanian, pembentukan jati diri yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga, identiti nasional, iaitu menghayati prinsip hukum negara. Apabila kita berbicara tentang aspirasi pendidikan Malaysia, kita sebenarnya sedang melihat kepada Pelam Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM 2013 sehingga 2025. Terdapat dua cabang besar di sini. Pertama, seperti yang sudah kita maklumkan, iaitu aspirasi sistem yang merupakan KPI makro kementerian yang kita mahukan akses, iaitu semua kanak-kanak bersekolah. Seterusnya, kualiti supaya sistem pendidikan kita setaraf antarabangsa. Yang ketiga, equity, iaitu tiada jurang antara orang kaya dan juga orang miskin. Yang keempat, perpaduan, sekolah sebagai ejen penyatu kaum. Seperti yang kita lihat, terdapat juga sekolah jenis kebangsaan yang menyatukan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Terdapat juga kaum Melayu dan juga kaum India. Dan terakhir sekali, kecekapan, iaitu pulangan maksima bagi setiap ringgit yang dilaburkan. Yang kedua ialah aspirasi murid. Kita bukan mahu melahirkan robot yang pandai menjawab peperiksaan sahaja, tetapi modal insan yang mempunyai 6 ciri utama, iaitu pengetahuan yang luas, kemahiran berfikir yang kritis,
kemahiran memimpin untuk masa depan, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian yang teguh, serta identiti nasional yang tidak luntur walau di mana mereka berada. Kita beralih pula kepada konsep KPPB dan elemen 6C. Di sini kita akan menemui jawapan tentang bagaimana kita hendak mahu mencapai aspirasi tersebut melalui KPPB ini, iaitu kompetensi pembelajaran bermakna. Di sinilah elemen 6C memainkan peranan yang sangat penting. Baiklah, yang pertama iaitu karakter atau bahasa Melayunya sasiah. Karakter ini bukan sekadar disiplin, tetapi tentang membina grit, ketabahan dan integriti dalam diri murid supaya mereka mempunyai autonomi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru bolehlah memberi tugasan jangka panjang seperti projek mini yang memerlukan murid siapkan secara konsisten. Di sini, murid belajar tentang disiplin, tanggungjawab dan tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi kesukaran. Yang kedua, citizenship, iaitu kewarganegaraan. Kita mahu murid yang mempunyai global mindset, iaitu memahami isu dunia seperti kelestarian alam, namun tetap berpijak di bumi yang nyata sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Contohnya, murid boleh buat projek berkaitan isu semasa seperti pencemaran alam sekitar. Mereka boleh berbincang solusi seperti mengadakan kempen kita semula di sekolah. Hal ini menunjukkan mereka bukan sahaja faham isu global tetapi bertindak sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Yang ketiga pula ialah collaboration atau kolaborasi. Dalam dunia digital, kerja individu sudah kurang relevan. Murid perlu belajar bagaimana mahu bersinergi, berkongsi beban tugas dan menghargai kepelbagaian idea dalam sesebuah pasukan. Contohnya, dalam aktiviti berkumpulan, setiap murid diberi peranan seperti ketua, pencatat dan pembentang. Mereka perlu bekerjasama untuk menyiapkan tugasan seperti menghasilkan pembentangan atau video. Hal ini melatih mereka untuk bertolak ansur dan menghargai pendapat orang lain. Elemen yang keempat ialah communication atau komunikasi. Komunikasi adalah jantung kepada pembelajaran. Murid mesti mampu menyampaikan idea mereka dengan jelas, sama ada melalui lisan maupun penulisan atau penggunaan media digital secara berkesan dan beradab. Contohnya, murid boleh diminta membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas atau melalui rakaman video. Mereka juga boleh menggunakan aplikasi digital seperti Canva atau PowerPoint untuk menyampaikan idea dengan lebih menarik dan jelas. Seterusnya, yang kelima iaitu kreativiti. Kreativiti di sini bermaksud keupayaan seseorang murid itu untuk berinovasi dan thinking outside the box. Kita mahu murid yang berani mencuba perkara yang baharu tanpa takut gagal atau
video pendek atau infografik. Dalam elemen ini, guru boleh memberi tugasan terbuka seperti menghasilkan poster, video pendek atau infografik berdasarkan topik pembelajaran. Dalam aktiviti ini, murid bebas menggunakan idea sendiri. Jadi, mereka akan lebih berani berfikir di luar kebiasaan. Dan yang terakhir sekali iaitu critical thinking atau pemikiran kritis. Dalam zaman lambakan maklumat atau information overload, murid perlu adanya penapis. Mereka mesti mampu menganalisis, menilai dan mensintesis maklumat secara logik sebelum membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat. Perkara ini boleh berlaku apabila guru memberikan soalan berbentuk kepat seperti apakah akan yang berlaku jika atau mengapa sesuatu isu itu terjadi. Murid perlu menggunakan daya kognitif mereka untuk menganalisis maklumat dan memberi hujah, bukan sekadar menghafal fakta. Hal ini telah menunjukkan bahawa elemen 6C yang telah saya bincangkan tadi bukanlah sekadar teori semata-mata, tetapi boleh diaplikasikan secara praktikal dalam PDP. Baiklah, seterusnya kita akan beralih pula kepada ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Semua rangka kerja tadi yang telah saya huraikan tidak akan bermakna tanpa adanya guru yang berjiwa pendidik. Namun demikian, apakah ciri mereka? Pertama, mereka perlulah mempunyai sifat empati dan kasih sayang. Hal ini kerana mereka memandang murid bukan sebagai objek untuk diuji, tetapi sebagai manusia yang perlukan bimbingan emosi. Kedua, seorang guru mestilah adaptif dan fleksibel. Mereka tidak boleh kekal dengan cara yang lama. Mereka perlu touch savvy, iaitu menguasai pelantar digital dan sentiasa bersedia untuk relearn, iaitu belajar semula ilmu baharu mengikut keperluan generasi yang akan datang atau mengikut keperluan murid generasi sekarang, iaitu generasi alpha. Dan yang ketiga ialah guru merupakan inspirasi. Guru yang berjiwa pendidik akan menyalakan rasa ingin tahu dalam diri murid, menjadikan setiap sesi PDP itu sesuatu yang dinantikan oleh murid tersebut, bukannya sesuatu yang membebankan. Hal ini kerana murid itu telah melihat guru tersebut sebagai model dan inspirasi mereka, dan mereka akan berfikir untuk meniru gaya cikgu dan menjadi seperti guru tersebut. Baiklah, hubung kait antara semua poin-poin yang telah saya huraikan, secara tuntasnya terdapat juga hubungan simbiosis yang sangat erat di sini. Aspirasi pendidikan adalah destinasi atau sasaran akhir kita. Elemen 6C pula adalah kenderaan atau pedagogi yang kita gunakan untuk bergerak. Manakala guru yang berjiwa pendidik adalah pemandu yang memegang steering. Oleh itu, ibarat kata jika pemandunya cekap tetapi kenderaannya rosak, iaitu tiada elemen 6C tersebut, kita tidak akan sampai ke destinasi. Namun demikian, jika kenderaannya hebat tetapi pemandunya tiada jiwa, iaitu guru yang berjiwa pendidik, perjalanan akan menjadi hamba dan hilang arah. Maka, integrasi antara aspirasi negara,
kompetensi 6C dan kualiti guru adalah kunci utama dalam membentuk sistem pendidikan yang dinamik, inklusif dan relevan dengan cabaran global. Setelah semua yang saya rungkaikan tadi, kini kita telah ke penghujungnya. Sebagai penggulung bicara, tugas kita sebagai pendidik masa kini bukan lagi sekadar menghabiskan silibus. Kita sedang membina masa depan anak-anak. Seperti kata William Butler Yeats, education is not the filling of a pill, but the lighting of a fire. Jadi, marilah kita bersama-sama menyahut cabaran ini dengan menguasai kemahiran digital dan mengekalkan jati diri sebagai pendidik yang berwibawa demi anak bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian.